Wabarakatuh. Bertemu kembali dalam bab yang seterusnya, iaitu bab ketaksamaan linear daripada tingkatan 1. Ini bab yang ketujuh dalam tingkatan 1. Jadi yang pertama kita nak selesaikan soalan 2x tolak 4 lebih kecil pada 6. So macam mana nak buat? Mula-mula kita salin dululah jawapan soalan 2x tolak 4 lebih kecil daripada 6. Kemudian kita bulatkan tukar warna. Okey, so kita bulatkan sini dengan bulatkan sini. Okey, bila kita selesaikan ketaksamaan linear, maksudnya kita nak tinggalkan x di belah kiri. Yang bukan x tu, nombor-nombor tu semua kita nak letak belah kanan. Okey, jadi yang pertama sekali ialah kita pindahkan negatif 4 dulu. So negatif 4, tanda dia sebelah kiri ni tanda dia negatif. Jadi bila dia nak pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. Jadi kat sini akan jadi 2x lebih kecil daripada 6. Bukan tolak lagi, tapi tambah 4. So kemudian selesaikan 2x lebih kecil daripada 10. Kemudian kita tak nak lagi x ada ke sini kan. So kita kena pisahkan 2 daripada x ni. So macam mana nak pisahkan 2 daripada x ni? 2 dengan x ni diikat oleh darab. Jadi bila dia nak pindah ke sana, jadi dia akan tukar jadi bahagi. Okay, so akan jadi x lebih kecil daripada 10 bahagi dengan 2. So x lebih kecil daripada 5. Okay, selesai soalan pertama, soalan 37. Kemudian kita pergi pula kepada soalan yang 38. Soalan 38 ialah, kita tulis dulu soalan dia. So x tolak 4 lebih kecil daripada 6. So macam nak selesaikan ni senang saja. Mula-mula sekali kita bulatkan dulu. Okey, yang ada x dengan yang tak ada x. So yang tak ada x ialah negatif 4 tak ada x. So dia akan pindah ke sebelah kanan. So bila pindah sebelah kanan, tanda dia ialah negatif. So bila pindah sebelah kanan jadi positif. Jadi tak susah pun, senang saja. So x lebih kecil daripada 6. So sekarang tadi dia tolak kan. So jadi tambah 4. So x lebih kecil atau sama dengan 10. Macam tu. Okey, seterusnya nombor 39. Kita padamkan dulu. Okey, soalan tak susah sangat, senang saja. Ini pun simple ya. So 7x lebih besar sama dengan 14. So sekarang kita bulatkan dulu. Okey, sekarang tak ada, yang ada ialah 7x ketul je. Jadi kita bulatkan 7 dengan x tadi. 7 dengan x. Okey, kemudian kita tahu bahawa ikatan di antara 7 dengan x ialah darab. Jadi bila 7 kita nak buang 7 ni, kita nak pindah sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So kita akan jadi x lebih besar atau sama dengan 14 bahagi 7. So x lebih besar sama dengan 2. Okey, senang kan? Soalan yang seterusnya, soalan nombor soalan nombor 40. Okey, soalan nombor 40 ini tricky sikit ya. So negatif x per 3 lebih kecil daripada 6. Sekarang tak ada nombor lain melainkan seketul ni saja ada, right? Seketul ni saja ada. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena pisahkan 3 ni. So 3 ni diikat dengan satu ketul ni melalui ikatan bahagi. Maka bila dia nak pindah sebelah kanan, dia akan jadi darab. Jadi dia akan jadi negatif x lebih kecil daripada 6 darab dengan 3. Okay. So negatif x lebih kecil daripada 18. Kemudian kalau kita perasan sebenarnya, walaupun dia tulis macam ni, sekarang ni sebenarnya ada nombor 1 yang tersembunyi kat sini. Ada nombor 1 kat sini. Jadi negatif, bila dia tulis negatif x, sebenarnya ialah sama dengan negatif 1x. Jadi kita nak buang negatif tu. Okey, kita nak buang negatif 1 tu. So macam nak buang negatif 1? Sebab negatif 1 ni diikat dengan x melalui darab. Maka kita nak pindah sebelah kanan jadi bahagi. Tetapi kita kena ingat satu benda. Apabila negatif ni, bahagi dengan negatif, okay, tanda ni akan bertukar. Kalau tanda mula-mula dia muluk ke sini, sekarang dia akan jadi muluk ke sana pula. Jadi x lebih besar daripada 18 bahagi dengan negatif 1.
So X lebih besar daripada negatif 18. Okey, nampak tak? Okey. Mana pion cikgu? Okey ni. Nampak tak? Tanda dia dah bertukar daripada mulut ke kanan tukar mulut ke kiri. Okey. So ingat, kalau bila bahagi tukar tanda. Kalau mula-mula tanda dia macam ni, dia akan jadi tanda dia bertukar macam ni. Kalau tanda dia macam ni, dia akan bertukar menjadi macam ni. Okey. Itu ialah cara membahagi dengan negatif, nombor negatif. Ini kena hati-hati sikit ya. Sebab biasa akan ditrik soalan macam ni. Kita tengok contohnya soalan nombor 41. Soalan nombor 41. Soalan nombor 41 kita tengok 6 tolak dengan 4x lebih kecil daripada 18. Jadi mula-mula sekali kita kena pisahkan nombor-nombor ni supaya yang ada x saja sebelah kiri. Ingat tu kaedah dia. Kita pisahkan dia. Macam ni cara memisahkan dia. Okey, kemudian mula-mula 6 ni kena pindah ke sebelah kanan. So macam mana nak pindah? Jadi negatif 4x lebih kecil daripada 18 tolak dengan 6. Kenapa tolak? Sebab yang asal dia adalah tambah. Jadi bila dia pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So negatif 4x lebih kecil daripada 18 tolak 6 jadi 12. Contoh kan. Kemudian ni 4 bahagi pula. Kita dapati bahawa negatif 4 ni dia diikat dengan x ni melalui ikatan darab. Jadi ikatan darab ni nak putuskan dia kena jadi bahagi. Tapi kena ingat, bila bahagi dengan negatif, yang tanda ni pun kena berubah. Maka kita akan dapati bahawa x tadi tanda dia dah berubah ya. Tanda dia dah berubah menjadi macam ni. Lebih besar pula. Tadi lebih kecil. Lebih besar daripada 12 bahagi dengan negatif 4. So x lebih besar daripada 12 bahagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir untuk kali ini ya. Ini sama saja, soalan senang saja. So kenapa yang ni P sebelum ni X? Tak apa. Maknanya tak kisahlah sebenarnya, boleh ubah tu tak kisah. Boleh je tukar Q, R, S, tak ada masalah. Cuma biasanya kita guna X lah. So jadi soalan ni 3P campur dengan 5 lebih kecil daripada 20. So macam nak selesaikan? Jadi 3P lebih kecil daripada 20 tolak 5. Kenapa tolak 5? Lupa je nak bagi tahu tadi. Mula-mula kita bahagi, kita pisahkan dulu. Kita pisahkan dulu. Jadi bola dia 3P campur dengan bola 5. Jadi yang pertama kita nak P saja belah kiri. Macam tadi kita nak X saja sebelah kiri. Sama juga kaedah dia. Kita nak P saja belah kiri. Okay, sekarang kita pindahkan 5 dulu sebelah kanan. So bila pindah 5 sebelah kanan, jadi tolak. So jadi 3P lebih kecil daripada 20 tolak 5 sama 15. Okey. Pen ni pula. Kita tukar pen hitam. Okay, so jadi 3P lebih kecil daripada 15. Kemudian sekarang ni kita nak pisahkan P pula kan. Kita nak pisahkan P daripada 3 ni. Dan 3 ni diikat dengan P melalui ikatan darab. Jadi bila nak pindah ke sana jadi bahagi. Kemudian tanda dekat 3 ni adalah positif. Jadi tak ubahlah tanda ni. Yang tanda yang ni tak berubah. Ingat, yang berubah tanda hanya bila bahagi dengan negatif saja. Maka dia akan jadi P lebih kecil daripada 15 bahagi dengan 3. So P lebih kecil daripada 5. Ini saja kaedah menyelesaikan persamaan ketaksamaan linear. Tak susah pun, senang saja. Jadi cikgu harap para pelajar semua dapat cuba jawab soalan-soalan lain dan cikgu doakan semoga terus berjaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.